Orang zaman dulu, orang-orang alim zaman dulu dia awak sebut Wa Daud bin Abdullah. Wa ni asalnya makna dia sayyid. Orang keturunan Nabi ni antara orang yang kuat berpegang dengan agama. Maka apabila sia tengok orang-orang Tok Said ni orang kuat agama, maka pok dia cari orang-orang Tok Said ni pakak bunuh. Kerana pokok dia ni orang kuat semangat. Darah Nabi ni tak tahulah tu hari kelebihan lagu tu. Orang keturunan yang ada dalam darah Nabi dia ni orang naik seh kalau buat agama. Begitu juga pejuang-pejuang agama tempat kita semua kebanyakannya ada darah Nabi. Kerana darah Nabi ni tak tahu tu hari satu keberkatan, gilah duduk mana pun orang jadi waktu tua. Gilah mana pun dia pun nampak hebat lebih pada orang lain. Tu berkat darah Nabi. Maka apabila kerajaan Sia pakat duk cari bunuh lagu tu, ramai keluarga keturunan Nabi tukar nama, tak sebubuh nama Said. Kerana terlalu bahaya kita tukar nama Wa, kita tukar nama Goni. Bukan Wa tu maksud dia pitih. Oh, kuat minat pitih. Dok maknanya Wa nah. Ada orang tu nama dia Wa Yahya Wa Mamat. Nah, duduk di Mekah. Orang zaman dulu minat duduk Mekah. Maka dia pun buka restoran, bukan jenis ngaji. Restoran, ya betul ni. Restoran Wa Yahya Wa Mamat. Orang Arab tak berani masuk. Apa? Kerana dia baca Wa Yahya Wa in Yahya. Nama Wa in Mamat. Maknanya kalau mu masuk sama ada mu hidup ataupun mu mati. Dia faham lagu tu. Bahasa Arab kata mu nak hidup kau mu nak mati. Nama dia Wa Yahya Wa Mamat. Penuh habis tulis restoran. Nah,